Inilah rupanya kulit kayu manis. Memang kulit kayu pun. Okey, video ni sebenarnya Atuk nak tunjuk pokok keempat-empat jenis rempah yang biasa kita guna dalam masakan tu. Caranya mudah saja, kita nak tumiskan rempah 4 sekawan. Jadi kita mulakan dulu kawannya yang pertama, iaitu pokok kayu manis. Macam ni lah rupanya pokok kayu manis. Sejenis pokok yang tinggi batang kayunya. Nak ambil senang je, kopek kulit kayu tu. Tapi yang luar tak diperlukan. Sebab yang wangi atau manis lapisan dalamnya. Jadi kalau korang nak buat sendiri, potong je macam ni. Ambil kulitnya dan jemur. Biasa masak pakai ni, kan? Tapi pernah tengok tak pokok dia macam mana? Okey, inilah rupa pokok pelaga hijau. Nampak macam pokok apa? Lebih kurang macam pokok lengkuas pun ada. Biji-biji yang dekat bawah itulah buah pelaga. Kena kutip lah sebiji-sebiji macam ni. Mungkinlah sebab tu mahal sikit. Sebab banyak kerja nak kena buat. Kalau kita nak tanam pun boleh. Cuma dia ni perlukan tanah yang lembap dan kawasan yang sedikit redup. Inilah rupa pokok cengkeh. Tinggi ke tak? Jadi pokok yang sedikit berusia agak tinggi tau. Dan menjadi cabaran jugalah untuk ambil bunga-bunga cengkeh. Biasanya pokok yang lebat macam ni makan masa banyak hari juga untuk kutip semua bunga dia ni. Bunga yang kemerah-merahan macam ni dah sesuai lah tu untuk dikutip. Kemudian adalah lagi beberapa proses yang lain. Sebelum kita dapat cengkeh yang dah kering macam ni, biasanya kena basuh dulu ke atau tak payah? Macam pernah tengok. Tapi di mana ya? Inilah pokok bunga lawang yang biasa kita guna dalam masakan tu. Kita mungkin tak pernah tengok sebabnya tak menjadi kalau ditanam di sini. Hidup tu boleh, tapi susah nak berbunga. Biasanya bunga lawang yang kita guna tu datang dari China ataupun Vietnam Utara. Cumanya Atuk nak pesan sebelum campak dalam periuk tu. Basuhlah dulu ya. Buang debu-debu yang melekat tu, kan?